Hai semua, welcome to another vlog. Kali ni kita nak pergi ke Kelantan. Tapi sekarang hujan Tadi ada kereta lalu, lepas tu dia tak break. Lepas tu habis tersimbah air kat kita orang. So right now, kita orang ke pendatang sebab hujan. Dan cepat-cepat nak bersiap nak pergi naik KTM. Sebab malam ni nak pergi TBS, naik bas kat TBS pergi Kelantan. Okay, see you guys later. Bye. Berjaya sampai kereta. Beg kita orang kat belakang tu basah. Harap-harap baju tak basah. Tarik nafas kejap. Buat cucu. Kita nak pergi ke S4. Lepas kita naik Iqbal lepas tu. Okay. Kita orang semua tengah kat ini tengah isi KTM. Sekarang dah 6.3 9. Kita ada pukul 6.40. Adik kata Ya Allah, ya Allah, jam pula. lari jauh. Okey. Kena berlari. Orang dekat belakang. Lepas tu kita yang masuk belakang, letak sini je. Macam dia tarik handbrake. Nampak je ni. Nampak je. Mana? Ni ETS lah. Betul lah. Main-main ETS kan platform satu. Ni platform Sama orang? Tanjung Malib. Tak apa. Dia tak tukar lagi go tu. Tapi sebelah sana pun tak ada train kan? Hai guys. Baru siap bincang Yeah. kita penjalanan perjalanan. Okay, selepas kita bincang-bincang, okay, akhirnya kita ada option yang lain. Nanti kan Finally. kalau travel yang kita orang ni memang kena kalut. Dia memang kena cergas. Kena jadi orang yang aktif. Okay, sebab macam ni lah. Kejar train. Lepas train kan terlepas. Terlepas train. Walaupun tadi train macam nak. Bukan yang train kita rupanya. Nak lari. Bertenang sekejap. Tak sampai TBS lagi, tak gerak lagi. Dah banyak dah. Okay, record sikit dia orang. Okay. Buka puasa. Tadi Farah sempat goreng telur dengan masak nasi kejap. Walaupun rushing tu sempat ya. Lepas tu Umi bagi roti susu. Satu lagi ni, oh, this one is soffle tapi dia ada kelapa. Kita nak tengok keadaan telur kita. Telur goreng Farah semua. Tadi kan duk berlari-lari. Oh, alhamdulillah okey je. Hidup kita tak ada estetik. Memang betul. Kita dah sampai. Sungai Pulau. So sekarang we are heading to MRT di Wangsa. Lepas tu kita akan tukar LRT until Sungai Buloh. No. TBS. 1 minute more. Dah sampai. Titi Wangsa. Sekarang kita nak naik LRT pergi TBS. Ustazah dekat bawah tengah busy. Ustazah? Tak kacau. Tak ada kacau. Ustazah tengah busy mengajar anak murid. Kita dah sampai mana? TBS. Kita dah sampai TBS guys. So kita akan 20 minit lagi sebelum naik bas. kita ada 20 minit lagi sebelum kita naik bas. Saya ikut je tour guide saya ni. Okay. Kali ni saya jadi turis. Sebab kita nak pergi dekat rumah dia. Sekarang kita dekat mana? Dekat album Sam. Semua tak boleh nak macam aktif sangat sebab baru bangun tidur. Sekarang pukul
24 ke ni. Hai. Kita dah sampai. Kita dah sampai Tanah Merah, Redland. Oh, ingatkan lama lagi ni. Baik semua, sudah sama tidur. Hai. Vlog hari Sabtu. Semalam lepas dia sampai dekat stesen bas Tanah Merah tu, lepas tu Ayah Izzah jemput, lepas tu terus tidur sampai pagi. Tak ada vlog dah. Semua orang dah siap dah. Izzah. Nah. Tak buka. Saya jadi. Tak buka ni. Ni kamera eh. Tak buka. Location buat dah. Okey dah. So now we are going to Mulong. Ini driver kita. 2, 3, 4. Okay, ini driver. Ini passenger princess. Saya si cantik tiba. Mana? Aku punya makeup kau nampak jelas tu. Nampak Cin, nampak. Nampak Cin. You punya apa? Maskara. Maskara you jadi. Tapi belah sini lah tak naik sikit. Ya, sebab masa apa tu? Curl tu tak jadi. Panjang you bulu mata dia. Ke? Saya pun masa pakai maskara tadi. Oh, panjangnya bulu mata aku. Sebab selama ni tak nampak bulu mata. Ya Allah, I pakai ni Silky Girl yang Ahlam duk pakaikan kita masa dekat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa Silky Girl lah. Hadza wa ma kunna lahu qaribin. Itulah berita beliau berselangkah dibatalkan segera. Menurut jurucakap Stefan Dujarric, langkah itu hanya akan memburukkan lagi krisis kemanusiaan dihadapi rakyat Palestin. Tambah Guterres. Fasten seatbelt. Oh, saya tak pakai seat. Kenapa tengok dalam tu? Buckle. Tak ada bahaya. Okey. Cik, macam. Okey, abang ni nak ikut tamu petang kita. Lah, lek ni jarum makan Izzah rupanya. Okeylah, bayar nanti kita sambung Dekat salamku sebab kita nak pergi beli hadiah untuk orang kahwin dulu. Abang Ahlam. Bukan dalam bonet. Guess Kau dulu kau. Atas kereta dah. Sebab takut motor nak tubik. Boleh ke? Siapa, saya nak ke? beli hadiah apa je? Tak tahu lagi. Okay, so sekarang kita nak cari stove. Ni, baru 9 lah. Mana? Oh. Ayam macam ni. Ni. Okay, sekarang kita Awak nak tak pilih budak-budak. pembalut. Ni lah, baru nampak ceria sikit. Ni. Tak apa, nanti dia koyak juga. Okay. I selalu macam tu. Tak payah nak pening sangat pasal pembalut hadiah. Sebab nanti kita tahu dia orang akan koyak juga. Ni nak letak ke? Boleh tak letak? Tapi saya punya tulisan. Oh, this is very... Ni macam nak bagi dekat someone. Bagi kat Pak Wer, Mak Wer ni macam... Oh, cantik, comel. Oh, ni ada macam bukit. Ni ada glitter. Macam kat muka saya ada glitter. Ni nak kita pakai yang ni? Simple yang ni okey. Boleh? Okay. Simple yang sini okey. Okay. That one. Macam ni. Okay. Pembalut hadiah and card secure. Buat dia kan? Muat. Kalau tak muat dia tak pada balut. Malulah abang tu pandang. Dia nak cakap apa? Abang Danish macam kelakar lah pula. Abang ni sebaya aku kan? Orang kita dah muda pada kakak orang.
Tolong suggest sikit selamat pengantin baru. Mana ni? Dikira macam Danish Akmal dan Kak Sabrina tak apalah. Bolehlah korang Abang Danish. Keringan je lah. Ha. Abang Alam. Ha. Tahu sikit daripada member Ha. Alam. Nak baca macam korang nampak kan. Cik. Nak baca pop. Kalau nak baca sila pause walaupun terbalik. Ni baru wedding Abang Ahlam. Belum Ahlam lagi tau. Tak, kalau Ahlam tu dekat sini. Kita orang tengah kalut-kalut. Nah. Sikit. Dah siap. Lagi bayar. Oops, hadiah kahwin secured. Pada semua. Tengok ni, kita orang saya buat ni. Apa? Ucapan. Selamat pengantin baru. Abang Alam dan Kak Sabrina, bukan Abang Danish dah. Abang Alam. Dari Asmi Alam. Rum ya. ini ada. Tak ada bernama Abang Alam. Tak, sebab tadi macam nak letak Abang Danish. Yeay. Kalau Kak Sabrina macam okey lagi. Update-update, kita dah sampai rumah pengantin. Dah sampai ke rumah pengantin. Datang ramai dah dengan pengantin tapi tak vlog. Terlambat. Abang aku pun fikir ni. Boleh je fikir. Begitu nak pergi cep tu. Tak ngaji pek gapo je. Sekarang kita tengah tunggu Dan untuk ambil gambar kali kedua. Tadi kita orang dah ambil gambar. Lepas tu Ada orang baru datang. ada orang baru datang. Masa YouTube masa YouTube. Dah settle. Korang, bapak sikit. Masa YouTube. Hijau tak nampak. Dah. Okey. Kita orang nak balik dah. Bye Alam. Terima kasih datang. Macam-macam kejadian. Tanya Kak Alam dapat kakak ipar baru yang cantik lagi tinggi lagi sempurna. Cantik kesap. Bye Lam. Corridor. Tapi jalan dia sempit. Tapi driver kita steady. Orang capaknya ni kan Hoi. Dia punya jalan. Hai semua. Kita dah sampai dekat Pantai Tok Bali. Angin sangat kuat ya. Sangat-sangat kuat. Dan ombak pun sangat-sangat kuat. Semua orang boleh baca tak? FCC, Umi, Jin, Ijah. Saya dilanda ombak. Tengok tu basah. Tak sangka pula ombak tu sampai sini. Kita orang dah nak balik, nak jemput kakak Izzah. Lepas tu kita nak gerak pergi airport. Bye Pantai Tok Bali. Till we meet again. Alamak. Bye. Kita jumpa kat airport lah. Update. Dah sampai Cak Lain. Tak sabar nak jumpa katil walaupun esok baru jumpa. Semoga malam ni cepat berlalu. Amin. Hi everyone. It's nearly 5 AM right now. We are currently at the airport. Okay, sekarang kita orang nak turun bawah, nak pergi beli tiket bas, heading to KL Central. Lepas tu balik Tanjung Malim. Itu je lah nak update. Okay, bye.
Oh, so by the way, kalau korang tanya mana kita orang tidur malam tadi, kita orang tidur dekat Surau Airport. Hai guys, selamat pagi. Hari Ahad. Kita orang dah sampai KLIA. Tak sabar nak sampai bilik ni guys. Perjuangan sampai bilik. Sikit lagi. Kita orang ambil KTM 739 kot. Sampai Tanjung Malim. Sana Dah sana Ni lari. Salah turun platform. But it's okay. Benda boleh turun naik. Benda banyak lagi masa. Banyak lagi masa. Santai-santai. Oh ni. Okay ni. Platform 4. Pergi Tanjung Malim. Bawah lah. Penat lah nak tunduk. Okay, dah pagi baru ada energy sikit nak vlog Malam tadi sumpah penat weh. Sampai airport tu macam dah benda ni. Jom. Cepat tidur. Semoga malam ni berlalu dengan cepat. Okay, bye semua. Baby, how are you? Are you okay? Are you fine? I'm rampant sikit. I'm mengantuk. Okay, that one is already at Shurgan. Are you hungry? Not yet. Dia macam salah makan sebab pagi sangat. Ni rasa semua. Alright tak alright? Kita tak memberi kerjasama hari ni. Yang penting kita prepare untuk demam je hari ni. Don't forget to eat medicine. Menunggu train tak kunjung tiba. Yang tu.